Hai peeps, hari ni kita nak masak pulut seri muka. Jom cuba. Masukkan pulut dalam loyang, masukkan santan dan sikit garam. Kita kacau biar dia sepati. Kemudian kita kukus. Sementara tu kita ambil beberapa helai daun pandan, masukkan sedikit air dan kita kisar sampai halus. Dan kita tapis. Dalam besen berisi air pandan tu, kita masukkan 3 sudu tepung. Masukkan sedikit serbuk jintan manis, serbuk jintan putih dan juga serbuk kulit kayu manis. Masukkan 2 biji telur ke dalam campuran air pandan tadi. Kita boleh kisar ataupun kita kacau adunan tadi biar dia jadi sepati. Kita masukkan juga sedikit santan supaya dia ada rasa lemak. Terus pukul atau kacau sampai dia betul-betul sebati. Masukkan 2 sudu besar gula dan manis tu ikut cita rasa lah ya. Dan juga kita masukkan garam. Kemudian kita kacau lagi biar betul-betul sebati. Disebabkan mixer tak berfungsi hari ni, jadi kita buat secara manual. Pukul, kacau, kocak sampai kita betul-betul pasti dia dah sebati. Jadikan dia macam dalgona. Pulut yang kita kukus tadi tu kita keluarkan dan kita rata-ratakan supaya dia betul-betul mampat di dalam loyang. Campuran air pandan tu kita tapis dan kita tuang ke atas pulut dalam loyang. Dan kita kukus dalam 30 ke 40 minit. Untuk pastikan dia betul masak, kita cucukkan lidi dalam loyang dan ya dah masak tu. Dah siap. Ginilah kejadian seri muka saya. Selamat mencuba. Bestnya pulut sekalian ni kepada dia tak keras, lembut dan ekstra sedap.